Okay. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afizuddin bin Muhammad Sulaiman, pelajar tahun 1 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM. Sepanjang semester ini, saya telah mengikuti kursus pengurusan program berimpak yang saya tidak langsung telah membuka ruang kepada saya untuk lebih aktif terlibat dalam pelbagai program bersifat pembangunan pelajar dan juga komuniti. Antara program yang saya terlibat adalah yang pertama, sebagai Ketua Pengarah Program Selcom DGX UKM Uni Connect. Saya bertanggungjawab menyelaras keseluruhan perjalanan lawatan industri ke Menara Selcom DG, daripada penyediaan kertas kerja, komunikasi dua hala hingga ke hari pelaksanaan. Ia mengajar saya pentingnya pengurusan masa, protokol rasmi dan juga kepimpinan yang berkesan. Yang kedua, dalam program Futurepreneur Shark Tank UKM, saya mewakili pasukan Civic Impact bersama Umul dan juga Najwa dalam membentangkan idea perniagaan berimpak sosial. Di sini, saya belajar teknik pitching, membina peran kewangan dan juga bekerja dalam pasukan untuk menghasilkan solusi yang realistik kepada masyarakat setempat. Seterusnya, saya juga terlibat sebagai timbalan bendahari dalam Malam Apresiasi Highlanders 2025 anjuran Kolej Ibrahim Yaakob, di mana saya menguruskan bajet program secara sistematik, satu pengalaman yang menuntut ketulusan dan disiplin yang tinggi dalam pengendalian kewangan. Dan akhir sekali sebagai Floor Manager dan Ketua Exco Program dalam Kemesik Hari Raya FGAP 2025 anjuran Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina bersama Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina sesi 2024 dan 2025. Saya melihat sendiri betapa pentingnya kerja berpasukan dan komunikasi waktu sebenar untuk menjayakan majlis berskala besar melibatkan pelbagai peringkat warga fakulti. Keseluruhan pengalaman ini telah memberi saya pendedahan menyeluruh tentang bagaimana merancang, melaksana dan menilai keberkesanan sesuatu program. Melalui kursus pengurusan program berimpak, saya bukan sahaja belajar teori perancangan program, malah berjaya mempraktikkan dalam situasi sebenar yang bercabar dan penuh dengan pengajaran. Saya percaya semua ini akan menjadi aset penting dalam kerjaya saya kelak sebagai jurutera yang bukan sahaja kompeten secara teknikal tetapi juga versatile dalam pengurusan komunikasi dan juga kepimpinan. Sekian daripada saya, Afizuddin.